Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini di dalam program Madrasah Ramadan yang telah masuk ke hari yang kedua. Baik, dalam kelas yang sebelum ini, semalam kita telah menyebutkan berkenaan dengan kepentingan mentadabbur Al-Quran dan juga pengenalan bagi surah Ad-Dukhan ini. Pagi ini insyaAllah kita akan melihat ayat yang pertama dan seterusnya tentang tafsiran dan juga tadabbur bagi surah Ad-Dukhan ini. Kita lihat ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Baik. Allah memulakan surah Ad-Dukhan ini dengan menggunakan dipanggil huruf muqatta'ah, Hamim. Jadi surah Hamim ini ada beberapa surah yang sebahagiannya telah pun kita tadabbur dalam program-program yang sebelum ini. Dan Hamim ini merupakan sebahagian daripada yang dipanggil huruf-huruf muqatta'ah. Jadi Hamim ini dipanggil huruf muqatta'ah. Yang mana huruf muqatta'ah ini ia dibaca secara potong-potong. Tak dibaca bersambung sebagai satu kalimah, sebagai satu perkataan. Kerana dia bukanlah satu perkataan tetapi dia dibaca satu huruf. Ha, mim. Kemudian huruf muqatta'ah yang lain seperti yang di awal surah Al-Baqarah, alif, lam, mim. Dia tak dibaca sebagai alam contohnya. Alif, lam, ra. Yasin, ta, sin, mim. Itu semua huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca setiap huruf tersebut. Dan bagi huruf muqatta'ah ini, dia ada yang pertama, pendapat yang pertama, ulama menyatakan bahawa ini merupakan huruf sahaja dan tidak memiliki apa-apa makna. Kerana bagi orang Arab, makna itu akan muncul apabila huruf-huruf tersebut digabungkan sebagai satu perkataan. Tapi kalau sekadar ha, mim, begitu juga huruf yang lain, maka dia tidak memiliki makna. Begitu juga dalam bahasa kita contohnya, kalau sekadar huruf A, B, C saja, maka tidak ada makna. Kecuali digabungkan huruf-huruf tersebut menjadi satu kalimah, satu perkataan. Ini pendapat yang pertama. Huruf-huruf muqatta'ah tidak memiliki makna. Kemudian pendapat yang kedua, huruf-huruf muqatta'ah ini ia memiliki makna tetapi maknanya hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada manusia yang mengetahui tentang makna bagi huruf-huruf muqatta'ah ini. Dan kemudian yang ketiga, ada juga sebahagian di kalangan ahli-ahli tafsir contohnya, mereka memberikan makna kepada ha, mim itu.
pada huruf alif lam ra, alif lam mim. Alif itu contohnya mungkin mereka berikan sebagai Allah, lam sebagai Latif, mim sebagai Muhammad. Tapi pendapat yang ketiga ni, dia tidak ada sumber yang sahih bagi menyokong pendapat tersebut. Memang ada ahli tafsir yang memberikan makna kepada huruf muqatta'ah, tapi ini pendapat yang bukan berdasarkan kepada dalil yang sahih. Jadi pendapat yang lebih tepat ialah sama ada yang pertama ataupun yang kedua tadi. Khususnya yang kedua itu, para ulama menyebutkan huruf muqatta'ah ini merupakan sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Huruf muqatta'ah adalah sebahagian daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Maksudnya ayat-ayat yang tidak jelas, yang sama-sama maknanya. Dia mungkin ada makna, tetapi maknanya tidak jelas. Dan antara yang termasuk sebagai ayat mutasyabihat ni, di samping huruf muqatta'ah, juga ialah berkenaan dengan mungkin sifat-sifat Allah. Allah menyebutkan dalam Quran tentang tangan, tentang Allah menggulung matahari dengan tangan kanannya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Jadi ini juga termasuk di bawah ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mana bila berkenaan dengan ayat mutasyabihat ni, kita serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahui maknanya yang sebenar. Ini huruf muqatta'ah merupakan sebahagian daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah menyebutkan dalam surah yang lain, dalam surah 3, surah 3 ayat yang ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad akan Alkitab, akan Al-Quran itu, minhu ayatum muhkamat. Dan sebahagian daripada isi kandungannya ialah ayat-ayat yang muhkamat. Itu ayat-ayat yang muhkamat, maksudnya ayat-ayat yang jelas, nyata, yang mengandungi hukum hakam. Jadi kalau ayat Al-Quran ni, dia ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas, nyata, yang mengandungi hukum hakam. Jadi dipanggil ayat-ayat yang muhkamat. Dan Allah menyatakan bahawa ayat-ayat yang muhkamat ini hunna ummul kitab. Itulah isi yang menjadi induk ataupun isi yang pokok dalam Quran ini, yang utama, yang penting. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebahagian ayat yang lain merupakan ayat-ayat yang mutasyabihat, itu ayat-ayat yang sama-sama, yang tidak berapa jelas maknanya. Jadi termasuklah ayat mutasyabihat ni kaitan dengan sifat-sifat Allah, kemudian termasuk juga huruf muqatta'ah tadi. Ayat-ayat yang muhkamat contohnya macam ayat berkenaan dengan perintah mendirikan solat, menunaikan zakat dan hukum hakam yang lain.
yang bila dibaca jelas maknanya tu. Dan itulah isi kandungan yang utama, yang induk, pokok dalam Quran ni. Dan sebahagian kecil yang lain merupakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa'ammal lazina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada kecenderungan, cenderung kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Maka mereka mengikuti apa yang kesamaran daripada ayat-ayat tersebut. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil. Mereka mencari-cari fitnah dan juga mencari-cari takwil bagi ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan hanyalah Allah. Tidak ada yang mengetahui maknanya, iaitu makna ayat yang mutasyabihat itu, melainkan hanyalah Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang mendalam dalam ilmu mereka, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina. Kesemua ayat-ayat itu, sama ada ayat-ayat yang muhkamat ataupun yang mutasyabihat, kesemuanya datang dari sisi Tuhan kami dan kami beriman kepadanya. Nah, ini kata-kata orang-orang yang mendalam dalam ilmu mereka. Mereka tahu bahawasanya Allah menurunkan Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka beriman kepada kedua-duanya. Yang muhkamat, yang terang, jelas, yang mengandungi hukum hakam itu, mereka berusaha untuk benar-benar memahaminya dan melaksanakan perintah yang ada di dalamnya. Manakala ayat-ayat yang mutasyabihat tidak dikaji secara mendalam, tapi sebenarnya diserahkan kepada Allah, kerana itu bukanlah merupakan isi kandungan yang penting, yang pokok dalam Quran. Jadi tak perlu untuk dibincang secara mendalam. Contohnya tadi, ha mim, ha tu apa, mim tu apa, itu tak perlu. Dan para sahabat Nabi pun tidak bertanya kepada Nabi apakah makna bagi ha, bagi mim itu, kerana mereka lebih menumpukan perhatian kepada ayat-ayat yang muhkamat, yang banyak itu, yang mengandungi perintah-perintah Allah yang patut mereka laksanakan. Jadi Allah sebutkan di sini, orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kesemua ayat-ayat itu datang dari sisi Tuhan kami dan kami beriman kepadanya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil peringatan melainkan hanyalah golongan yang bijak berfikir, yang menggunakan akal fikiran mereka. Mereka menggunakan akal bukan untuk mencari-cari makna mutasyabihat, tapi sebenarnya mereka menggunakan akal untuk benar-benar memahami, melaksanakan ayat-ayat yang muhkamat itu. Dan itu yang diperintahkan ke atas manusia. Dalam sebuah hadis, dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari nombor 4547, an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih ila qawlihi ulul albab. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aita allazina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika allazina samma Allah fahdharuhum. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, iaitu ayat yang kita lihat tadi, surah 3 surah Ali Imran ayat yang ke-7 tadi. Nabi membaca ayat ini
sampai pada hujung ayat, dialah Allah lah yang telah menurunkan kitab Quran kepadamu, yang mana isi kandungannya adalah ayat-ayat yang muhkamat, dan itulah merupakan isi kandungan yang pokok yang utama bagi Quran itu, dan sebahagian yang lain merupakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka ada pun orang-orang yang dalam hati mereka cenderung kepada kesesatan, mereka mengikuti apa yang sama-sama itu, mereka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil, pemakna bagi ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Sehinggalah kepada hujung ayat Nabi baca, kemudian qalat, kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia bersabda, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min, apabila engkau melihat ada orang-orang yang mereka mengikuti apa yang kesamaran daripada ayat-ayat Allah itu, faulaika allazina sammallah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat itu, orang-orang yang cenderung kepada kesesatan. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat itu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Di dalam ayat tadi dan begitu juga hadis ini, kita tidak disuruh untuk mengetahui secara mendalam, mengkaji secara mendalam ayat-ayat yang mutasyabihat itu, kerana ia ia menjadi suatu ujian bagi manusia, dan sebahagian manusia mungkin menjadi sesat disebabkan mereka mencari-cari makna di sebalik ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Sedangkan banyak lagi ayat-ayat yang muhkamat yang sepatutnya mereka berikan perhatian, dan di situlah mengandungi segala perintah-perintah, segala larangan Allah, segala panduan Allah kepada umat manusia ni. Baik. Jadi kerana ilmu yang ada pada manusia ni terhad, apa yang manusia tahu, ia datang daripada Allah. Dan kadang-kadang perkara yang manusia tak tahu, tapi manusia cuba untuk mengkajinya juga, sedangkan Allah telah sebutkan tak perlu. Nabi pun sebut supaya berhati-hati dengan golongan ini. Tapi tetap juga mereka mencari-cari makna bagi ayat mutasyabihat tadi. Jadi itu mungkin akan membawa kepada jauh daripada kebenaran. Dalam surah yang lain, dalam surah 17, surah 17 ayat 85, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah sebutkan di sini berkenaan dengan roh, yang mana ia merupakan sebahagian daripada perkara-perkara yang gaib. Yang mana perkara yang gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi bila ada orang-orang yang cuba untuk menerangkan dengan mendalam tentang roh, tentang perkara-perkara yang gaib, tanpa berdasarkan kepada dalil yang sahih, maka mungkin akan bawa kepada kesesatan jauh daripada kebenaran. Seperti mana kita sebutkan tadi, ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah yang mungkin ada makna tetapi kita tak tahu maknanya itu, dan tak perlu untuk kita mencari-cari. Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang roh. Sebahagian daripada para sahabat ataupun di kalangan kaum Quraisy bertanya kepada Nabi tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, roh itu merupakan urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak diberikan dengan ilmu tentangnya melainkan hanya sedikit sekali. Dengan roh ni, jadi ada banyak perkara yang Allah sembunyikan daripada manusia, yang Allah tak ceritakan. Mungkin ada hikmahnya, tetapi disebabkan akal manusia yang singkat, ilmu manusia yang terhad, maka mungkin manusia tak dapat untuk memahami
tentang hikmah yang tersembunyi di sebalik perkara-perkara yang Allah sembunyikan maknanya ataupun sembunyikan keadaannya daripada manusia. Dalam surah yang lain, dalam surah 6, surah Al-An'am ayat yang ke-59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب. Di sisi Allah itu ada anak kunci perbendaharaan tentang perkara-perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanyalah Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah dia mengetahui setiap perkara yang ada di atas daratan dan juga yang berada di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur melainkan Allah mengetahui tentangnya. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin. Dan tidak ada suatu biji benih yang berada di dalam kegelapan bumi, di dalam tanah itu. Wala ratbin wala yabisin. Dan tidak yang basah dan juga yang kering. Illa fi kitabim mubin. Melainkan kesemuanya berada di dalam kitab yang jelas nyata, iaitu kitab Allah di Lauh Mahfuz, catatan di Lauh Mahfuz itu. Semua yang berkenaan dengan alam ini semuanya telah pun ditulis di Lauh Mahfuz itu. Ada sebahagiannya yang Allah zahirkan kepada manusia, Allah sampaikan kepada mereka. Sebahagian yang lain Allah sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Sebab itu dalam Quran, para malaikat mereka menyadari tentang ilmu yang ada pada mereka terhad, dan mereka tahu bahawasanya apa yang ilmu yang mereka miliki itu kesemuanya merupakan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Dalam surah Al-Baqarah, surah 2, dalam ayat 31 dan 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم آدم الأسماء كلها. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama kesemua perkara. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian diperlihatkan, ditunjukkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, terangkanlah kepadaku tentang nama-nama benda-benda ini.
In kuntum sadiqin, jika adalah kamu sekalian yang benar. Kerana sebelum itu, ketika Allah menyatakan bahawa Allah hendak menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi ini, suatu makhluk yang baru akan menjadi khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya kepada Allah. Mereka bukan mempersoalkan, tapi bertanya, cuma ingin mengetahui tentang mengapakah Allah ingin untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Sedangkan ketika itu telah pun ada makhluk di muka bumi, iaitu jin, yang mana mereka ni melakukan kerosakan. Mereka saling berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah. Jadi kalau Allah ciptakan satu lagi makhluk yang lain pun, maka tentu mereka ni akan memiliki sifat yang sama dengan jin yang menumpahkan darah dan juga yang akan saling berbunuh-bunuhan, melakukan kerosakan di muka bumi. Tapi Allah menjelaskan bahawa Allah lebih mengetahui tentang perkara yang mereka katakan itu. Kalau tengok di hujung ayat 30, Allah nyatakan, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang perkara yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama kesemua benda-benda tu, dan seterusnya benda-benda itu diperlihatkan kepada para malaikat. Allah perintahkan mereka supaya memberikan nama ataupun menyebutkan nama benda-benda tersebut. Jadi mereka tak dikurniakan dengan ilmu itu. Jadi mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, maha suci engkau, tidak ada sebarang ilmu pengetahuan bagi kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi para malaikat, mereka mengakui bahawasanya ilmu yang mereka ada kesemuanya merupakan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka, Allah kurniakan kepada mereka. Jadi begitu juga sebagai orang-orang yang beriman, bila mana suatu perkara itu yang tidak dijelaskan dengan lanjut oleh Allah, oleh Rasul, contohnya seperti huruf muqatta'ah tadi, maka tak perlu untuk kita mengkaji secara mendalam tentang perkara-perkara tersebut, kerana itu bukanlah perkara yang diperintahkan. Kalau perkara itu penting, perlu, maka tentulah Allah akan menjelaskan makna bagi huruf muqatta'ah itu, dan begitu juga ayat-ayat mutasyabihat yang lain. Baik, kita kembali kepada surah Ad-Dukhan. Itu ayat yang pertama, Hamim. Hamim, kita sebutkan maknanya ataupun terjemahannya Hamim lah. Ataupun satu lagi kita boleh juga ambil ayat surah 3 ayat 7 tadi, dengan kita sebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau tengok balik surah Ali Imran tadi, surah 3 ayat 7, di tengah-tengah ayat tu Allah sebutkan di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, maknanya, penjelasannya melainkan hanyalah Allah. Ini kita, kalau kita jumpa ayat-ayat mutasyabihat ni, itulah yang kita terjemahkan ataupun kita terangkan bahawa Hamim itu Hamim, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan hanyalah Allah. Allah sebutkan tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, maknanya, penjelasannya melainkan hanyalah Allah. Baik. Seterusnya Allah sebutkan dalam ayat yang kedua, wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Wa maknanya demi. Demi al-kitabi, kitab,
Al-Quran Al-Mubin yang menerangkan ataupun yang menerangkan, yang menjelaskan kebenaran. Bila kita jumpa huruf wa di awal ni, huruf wa, dan kemudian selepas tu dia berbaris kasrah. Wa ni kita terjemahkan sebagai demi. Biasa wa ni kita kata dan, tapi bila kita jumpa wa ni di awal ayat, kemudian diikuti oleh satu kalimah isim yang berbaris kasrah, maka wa ni membawa makna demi. Itu dia sebahagian daripada huruf sumpah, huruf yang digunakan untuk sumpah. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan Quran, wal kitabil mubin, demi kitab, demi Quran yang menerangkan tentang kebenaran. Huruf-huruf sumpah ni kalau kita lihat dalam Quran, dia banyak juga dalam juzuk yang ke-30 tu. Wasyamsi wadduhaha wallaili wadduha wal asri. Itu semua wa di awal, kemudian diikuti oleh satu kalimah isim, kata nama, dan dia berbaris kasrah di akhir. Dan bila Allah menggunakan huruf qasam atau huruf sumpah ini, bila Allah bersumpah dengan suatu perkara, maka itu nak menunjukkan kemuliaan perkara yang disebutkan tu. Ini suatu perkara yang besar, yang penting. Jadi macam dalam ayat ni, wal kitabi, demi kitab, demi Quran. Dalam surah contohnya wal asri, demi masa. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi waktu malam. Jadi ini semua perkara-perkara yang besar, yang penting, yang mana Allah nak manusia berikan perhatian kepadanya. Berkenaan dengan sumpah ni, sumpah kalau bagi manusia, dia tidak boleh menggunakan nama yang lain selain daripada nama Allah. Kalau seorang tidak bersumpah dengan yang lain selain daripada nama Allah, maka itu dikira sebagai perbuatan syirik yang kecil, syirik kecil. Dia tidaklah mengeluarkan kita daripada agama, tetapi ia dosa yang besar di sisi Allah. Dia dipanggil syirik yang kecil. Bila kita sebutkan, contohnya seorang yang nak bersumpah demi matahari, demi masa, tak boleh. Sebab ada larangan daripada Nabi SAW tentang bersumpah dengan nama selain daripada Allah. Dan kita boleh sebutkan hanyalah nama ataupun sifat-sifat Allah. Wallahi contohnya, demi Allah. Ataupun dalam hadis banyak disebutkan Nabi bersumpah, contohnya wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan bagi Ka'bah ini. Jadi ini semua boleh digunakan. Itu sumpah dengan nama ataupun sifat-sifat Allah. Tapi kalau selain daripada itu, maka itu dikira sebagai perbuatan syirik kecil yang dosanya besar, tapi tidaklah mengeluarkan kita daripada Islam. Cuma hanya Allah sahaja yang boleh untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dia ciptakan, yang dia gunakan di dalam Quran itu. Tapi bagi kita, tak boleh dikira sebagai perbuatan syirik, kerana seolah-olah kita menyamakan. Bila kita sebutkan contohnya, demi mak saya, demi ibuku contohnya, seolah kita menyamakan ibu tu dengan Allah, kerana sumpah hanya khusus digunakan untuk Allah saja, tak boleh yang lain. Dan bila kita gunakan yang lain, maka seolah-olah kita menyamakan yang lain itu dengan Allah. Sebab itu disebutkan sebagai syirik yang kecil. Okay, Allah sebutkan di sini wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas nyata. Di Quran, walaupun sebahagian daripada ayatnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat, tapi yang penting ialah ayat-ayat yang muhkamat itu, yang mana itulah merupakan isi kandungan yang pokok, yang mana kesemuanya merupakan ayat-ayat yang jelas nyata.
yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, yang di dalamnya ada hukum hakam, adanya larangan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah 2, surah 2 ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang mengandungi keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang petunjuk dan juga uh, perbezaan di antara yang benar dan juga yang salah. Allah sebutkan di sini, Quran itu ia menjadi petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan juga tentang beza di antara yang benar dan juga yang salah. Sebab itu bagi orang-orang yang mereka mempelajari isi kandungan Quran, maka mereka akan dapat membezakan kebenaran dan kebatilan. Tapi sebaliknya, jika umat Islam, walaupun mungkin Muslim dari segi zahirnya, tapi bila mana mereka meninggalkan Quran, maka kadang-kadang mereka tak dapat bezakan mana satu perkara yang benar, mana satu perkara yang salah. Bahkan mereka uh, mengatakan beriman kepada Allah, tapi dalam masa yang sama mereka terlibat dengan perbuatan syirik, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Disebabkan mereka meninggalkan Quran sehingga mereka tidak dapat membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Ya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mempelajari Quran ini, Allah akan kurniakan kepada mereka hidayah, petunjuk, dan juga mereka dapat bezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Dalam ayat yang lain, dalam surah 4, surah 4 ayat 174, surah An-Nisa ayat 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum,
benar-benar telah datang kepada kamu suatu bukti dari Tuhan kamu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kamu suatu cahaya yang menerangi. Di Quran Allah sifatkan sebagai bukti dan juga sebagai cahaya yang menerangi manusia. Fa ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, wa antasamu bih, dan yang berpegang teguh kepadanya. Dia ni balik-balik kepada uh, cahaya ataupun Quran tadi. Wa'tasamu bih, dan berpegang teguh kepadanya, pada Quran itu. Fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka kelak dia akan memasukkan mereka ke dalam rahmat daripadanya. Wa fadlin, dan kurniaannya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, dan dia akan kurniakan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Allah sebutkan di sini orang-orang yang akan mendapat rahmat, kurniaan daripada Allah, hidayah ke jalan yang lurus, ialah golongan yang beriman dan juga yang berpegang teguh kepada Quran itu. Allah tak menyebutkan yang membaca saja, tetapi yang berpegang teguh. Maksudnya bila berpegang teguh itu, tentulah yang membaca dengan kefahaman, kemudian dia melaksanakan, dia melakukan segala perintah-perintah, dia mengikuti segala larangan-larangan Allah yang ada di dalam Quran itu. Bukan sekadar hanya membacanya. Wa'tasamu bih, dia berpegang teguh, dan mereka berpegang teguh kepadanya. Ini golongan yang akan mendapat rahmat, kurniaan dan juga hidayah ke jalan yang lurus. Dan Allah menyebutkan satu lagi dalam surah 5, surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-15. Surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5, ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, benar-benar telah datang kepada kamu rasul kami. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Rasul itu menerangkan kepada kamu kebanyakan, banyak perkara daripada apa yang kamu sembunyikan daripada kitab itu. Wa ya'fu an kathir, dan Allah memaafkan, tidak mendedahkan banyak perkara yang lain yang kamu sembunyikan itu. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Benar-benar telah datang kepada kamu cahaya daripada Allah. Itu merujuk kepada Rasul Nabi SAW. Wa kitabun mubin, dan sebuah kitab yang jelas nyata, yang menerangkan tentang kebenaran. Allah sebutkan di sini golongan ahlul kitab yang memiliki Taurat dan juga Injil, yang mana mereka membaca kitab mereka tetapi mereka tidak benar-benar mengikutinya. Mereka
mengubah sebahagian daripada isi kandungannya. Mereka sembunyikan ayat-ayat Allah yang sebenarnya. Jadi Allah utuskan Nabi SAW dan turunkan Quran untuk menerangkan tentang perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran itu. Allah utuskan Nabi, turunkan Quran untuk menerangkan tentang kebenaran yang sebenarnya. Yahdi bihillah. Allah memberikan petunjuk dengannya. Jadinya di sini kembali kepada kitab dalam ayat sebelumnya. Allah memberikan petunjuk dengannya dengan kitab itu. Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Kepada sesiapa yang mengikuti keredaannya, Allah akan berikan hidayah, petunjuk ke jalan yang sejahtera. Siapa yang ingin untuk mencari keredaan Allah, sama ada di kalangan ahlul kitab tadi ataupun manusia yang lain, jika mereka benar-benar dengan niat yang ikhlas ingin untuk mencari kebenaran dan mereka mulakan dengan usaha mereka mengkaji Quran itu, maka Allah akan memberikan hidayah pada mereka. Berapa ramai orang-orang yang bukan Islam, ibarat contohnya mereka memeluk Islam, mereka beriman kerana mereka membaca Quran dengan kefahaman. Walaupun mungkin mereka sekadar membaca terjemahan Quran itu dalam bahasa mereka, tapi itu juga sudah cukup untuk memberikan kepada mereka kefahaman tentang Quran sehingga mereka menjadi beriman kepada Allah, beriman kepada Quran itu. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengannya dengan disebabkan Quran itu kepada sesiapa yang mengikuti keredaannya ke jalan yang sejahtera. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan dia mengeluarkan mereka daripada zulumat kepada nur, kepada cahaya biiznih, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan dia memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Jadi Allah sebutkan di sini Quran itu kitab yang jelas nyata yang menerangkan tentang kebenaran. Di manusia yang benar-benar mengkaji Quran itu dengan niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran, maka Allah akan kurniakan hidayah kepada mereka. Seterusnya mereka dapat keluar daripada zulumat yang berlapis-lapis itu sehingga mereka mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Dalam satu lagi ayat dalam surah 20, surah 24, surah An-Nur, surah An-Nur, surah 24, ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو كظلمات في بحر لجي. Keadaan golongan yang ingkar itu mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan seumpama lautan yang dalam. Yaghshahu maujun min fawqih, dan di atasnya ada ombak. Maujum min fawqih, dan di atas ombak itu ada ombak yang lain. Lapisan-lapisan ombak yang banyak di atas itu
min fawqihi sahab, dan di atas ombak yang berlapis-lapis itu ada pula awan yang tebal. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Demikianlah keadaan golongan yang ingkar, mereka di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila dia mengeluarkan tangannya, dia hampir-hampir tidak dapat untuk melihatnya sendiri. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang Allah tidak jadikan baginya cahaya, fama lahu min nur, maka tiadalah baginya daripada cahaya. Jadi, manusia yang meninggalkan Quran, maka mereka berada di dalam kegelapan. Sama ada mereka itu mungkin golongan yang kafir, ataupun golongan yang mungkin dilahirkan sebagai Muslim, tapi tidak memberikan perhatian kepada Quran dan Kitabullah, maka dia akan berada di dalam kegelapan. Sebab itu kita lihat ada Muslim yang mungkin dia solat, mungkin dia puasa, tetapi dia tak boleh bezakan yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana perkara yang benar, mana perkara-perkara yang batil, yang salah. Sebabkan mereka tidak memberikan perhatian kepada Quran, kepada Kitabullah itu. Kitabullah itulah yang disebutkan sebagai nur, cahaya daripada Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, sehingga mereka dapat keluar daripada kegelapan-kegelapan tersebut. Sebaliknya, bagi golongan yang mereka meninggalkan Quran, maka mereka akan dekat dengan syaitan, dan seterusnya syaitan akan menyesatkan mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Allah sebut dalam surah 43, surah Az-Zukhruf, 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ومن يعش عن ذكر الرحمن, sesiapa yang berpaling dan tidak mengendahkan Zikrir Rahman. Zikrir Rahman ni merujuk kepada Al-Quran. Kalimah zikri kita boleh terjemahkan sebagai peringatan. Zikri, peringatan. Ar-Rahman ni daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Ini kalau kita belajar dalam terjemahan ataupun dalam ilmu Nahu, ini dipanggil mudhaf, mudhafun ilaih. Kita jumpa satu kalimah isim barik yang tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, kemudian diikuti oleh satu kalimah isim kata nama yang ada alif lam, dan kemudian di akhir ada baris kasrah. Jadi kita boleh terjemahkan di tengah-tengah tu antaranya daripada Zikrir Rahman, peringatan daripada Tuhan yang Maha Pemurah, atau merujuk kepada Al-Quran itu. Siapa yang berpaling, tidak mengendahkan Quran itu, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami akan adakan baginya syaitan, dan syaitan itu adalah teman yang rapat kepadanya, yang sentiasa ada bersama-sama dengannya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka menyangka bahawasanya mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini satu keadaan yang bahaya, di mana manusia menjadi sesat tanpa dia sedar bahawa dia di dalam kesesatan. Dia menyangka dia mendapat petunjuk, dia menyangka dia berada di atas kebenaran. Tapi bila mana dia tidak kembali kepada Quran, tidak menjadikan Quran sebagai rujukan, maka
ia mungkin akan menjadikan dia jauh daripada kebenaran. Walaupun dia sangka dia mendapat hidayah, dia berada di atas kebenaran. Kerana kebenaran yang pasti itu berada pada Quran, kitab yang Allah turunkan ini. Bila mana manusia meninggalkan Quran, maka seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah akan adakan baginya syaitan yang menjadi qarin, dekat dengannya, sentiasa ada bersama-sama dengannya, sentiasa memberikan nasihat kepadanya untuk dia uh, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, dengan tentangan dengan ayat-ayat Allah dalam Quran ini. Tapi dalam keadaan dia menyangka, inilah perbuatan yang benar, inilah kebenaran, inilah petunjuk daripada Allah. Sedangkan dia meninggalkan Quran itu. Banyak umat Islam yang mereka mungkin perhatian mereka ditumpukan kepada amalan-amalan yang tidak diperintahkan Allah. Contohnya zikir yang bukan datang daripada Nabi SAW, tapi dilaksanakan ataupun diamalkan disebabkan fadilat-fadilat yang direka-reka terhadap zikir-zikir tersebut. Tetapi mereka tidak memberikan perhatian kepada zikir yang paling utama, iaitu Al-Quran itu. Itulah zikrun yang sebenarnya, itu peringatan daripada Allah. Bila seorang itu memberikan perhatian kepada kitab Allah, Al-Quran itu, maka Allah sebutkan tadi, Quran itu kitab yang dapat membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Siapa yang benar-benar mempelajarinya, maka insya-Allah Allah akan memberikan furqan kepadanya, kemampuan untuk dia membezakan di antara yang benar dan juga yang salah. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 8, surah Al-Anfal, surah 8 ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu ialah kita uh, mentaati Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah berdasarkan petunjuk daripada Allah kerana mengharapkan keredaan ataupun ganjaran daripada Allah. Itu makna takwa. Begitu juga kita meninggalkan segala larangan Allah berdasarkan petunjuk daripada Allah kerana takutkan azab daripada Allah. Itu makna takwa yang diberikan oleh seorang tabi'in. Itu namanya Talq bin Habib. Takwa itu bila kita melaksanakan ketaatan berdasarkan petunjuk Allah kerana mengharapkan keredaan Allah. Dan kita meninggalkan dosa dan maksiat berdasarkan petunjuk daripada Allah kerana takutkan azab daripada Allah. In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Dia akan jadikan bagi kamu furqan, iaitu kemampuan untuk membezakan di antara yang benar dan yang salah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan nescaya dia akan hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan dia akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu zul fadlil azim, dan Allah itulah pemilik bagi kurniaan yang agung. Dan di awal surah Al-Baqarah disebutkan tentang sifat orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bila Quran menjadi petunjuk kepada mereka, maka mereka akan dapat bezakan di antara yang benar dan juga yang salah itu.
Tapi bila mana mereka meninggalkan Quran, jadi tak jelas mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana perkara yang benar, mana perkara yang salah. Kembali kepada surah Al-Dukhan tadi, hari ini kita lihat ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Ayat pertama tentang huruf-huruf muqatta'ah. Ayat kedua tentang Allah bersumpah dengan Quran, itu sebuah kitab yang menjelaskan tentang kebenaran kepada orang yang membacanya. Baik, insya-Allah kita akan sambung ayat yang ketiga dalam kelas yang seterusnya, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada apa yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni golongan yang sentiasa memberikan perhatian kepada kitab Allah dan berusaha untuk mempelajarinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Iyakum. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.